Kita buat 155 darjah pintu boleh buka. Okay. Dan dalamnya adanya pie cut organizer. So anda boleh pusing lah. Hai, have a nice day. Untuk pemasangan projek kitchen dekat Ceras, saya akan kongsikan dengan anda apa yang ada dekat bawah kabinet bahagian sini dan juga bahagian island. Okey. Jadi untuk bahagian hujung sekali kita ada satu pull out shelf untuk letak periuk, kuali. Bahagian sini pula ada tempat letak pinggan, mangkuk dan sudu, pisau lah. Okay, so drawer ada fungsi soft closing. Untuk bahagian sini pula ada 3 layer drawer, 1 tier, 2 dan ni yang ketiga lah. Okay, 3 tier drawer. Atas ada tempat letak sudu, pisau, senduk semua, dan pintu drawer dengan fungsi soft closing. Manakala untuk bahagian sini ada satunya pull out rack. Saya first time buat ni, so saya tak tahu apa dia benda ni. So mungkin tempat letak spice, tempat letak pisau, sudu, anda punya senduk panjang ke apa. Okay, itu dengan fungsi soft closing. Manakala untuk bahagian bawah sinki ni ada 2 ventilation panel. So saya buka dalam ni, anda akan nampak macam ni. Itu ni adalah ruang di bahagian di bawah sinki lah. So dia tutup dengan aluminium punya partition. So pintu dengan fungsi soft closing. Untuk bahagian sini pula kita ada storage. Buka macam ni. So ruang sini kosong sajalah. So dia tak ada apa-apa. So sini mungkin akan ada satu barang yang tinggi. Dan kemudian untuk bahagian sebelah sini pula adanya satu pull out A plus B basket lah. So ni mattress stainless steel. Saya tarik satu. Bawah ni anda boleh letak anda punya cawan semua yang basah, sebab bawah ni ada tray air. So air tak akan tumpah terkena dekat bahagian bawah anda punya lantai lah. So boleh tolak macam biasa. Ada soft closing. Yang ni pula boleh letak anda punya periuk kuali anda lah. Okay. So kemudian untuk bahagian pintu ada fungsi soft closing. Dan dekat bahagian corner sini kita buat 155 darjah pintu boleh buka. Okay. Dan dalamnya adanya pie cut organizer. So anda boleh pusing lah. So saya pusing macam ni pun masih lagi okay, stable, tak ada masalah. So bawah pun boleh pusing juga. Okay, bagi sini dulu. Ni pun boleh pusing. Anda boleh pusing selaju yang anda suka lah. Okay, ni adalah pie cut organizer, material stainless steel. Dan pintu ni kena tutup bahagian ni dulu. Okay, lepas baru tutup bahagian sini pula. Alright. Manakala dekat bahagian sini ada 2 cooker hood. Cooker hood ni sangat cantik tau. Saya first time nampak cooker hood yang cantik macam ni. Sebab dia sangat slim, sangat sturdy, sangat sleek. Okay, sangat kemas dia punya finishing dia. Dan untuk bahagian sini adanya induction hob. Sini pula adalah gas hob lah. Jadi untuk bahagian induction hob ni, customer boleh letak kat sana ada dia punya plug untuk letak induction hob punya plug dia. Dan sini ada 3 layer drawer yang saya lengkapi dengan ventilation. So kalau saya buka bahagian yang pertama ni, satu tier drawer yang sangat besar, yang kedua pun sangat besar, yang ketiga lah untuk letak sudu, senduk semualah. Tapi pasti kita tak buka lagi. So drawer ni ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sini pula ada source drawer dia lah, satu tier yang bawah, kemudian second tier dia. Okay, menggunakan solid aluminium, ada fungsi soft closing. Dan bahagian sini pula kita letak dia punya pen hanger ni, pen hanger dia. Pen hanger dia lah. Okay, so sangat praktikal. So kalau macam nak masak, ambil lah kuali kat sini kan, ambil atau boleh masak macam biasa, boleh tutup macam biasa. Okay, semua dilengkapi dengan ventilation pan, so tak ada langsung bau yang akan terperau dekat sini. So jumpa anda di next video untuk bahagian sebelah atas pula. Okay, so follow saya untuk tahu bahagian atas macam mana. Jadi ingat, untuk dapatkan kaca kabinet aluminium, anda boleh kontak saya. Dan itu sahaja daripada saya. Have a good day. Bye.